Inovasi Animastery ialah gabungan dua kata dasar, iaitu animation dan history, yang mana inovasi ini kami hasilkan untuk menyediakan satu platform tunggal untuk mengisahkan penceritaan sejarah dunia secara animasi ataupun kartun. Melalui animasi Animastery ini, ia memainkan peranan yang sangat penting untuk mengisahkan penceritaan sejarah lampau, yang mana tokoh-tokoh sejarah yang pernah wujud pada masa lampau itu dihidupkan secara visual untuk memudahkan para guru, para pelajar, menjadikan ia sebagai satu platform pembelajaran dan alat bantu mengajar untuk membantu perkembangan pelajaran mereka. Lagi-lagi, sebelum ini kita telah diancam oleh penularan virus COVID-19 yang memaksa semua pelajar dan guru berhadapan dengan situasi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Sekurang-kurangnya, dengan adanya platform Animastery ini dapat dijadikan sebagai alat bantu mengajar kepada guru untuk mengajar sejarah. Bahkan, para pelajar boleh memanfaatkan Animastery ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kendiri untuk menambahkan fahaman mereka terhadap peristiwa sejarah, kerana mereka boleh melihat kartun itu secara grafik dan visual. Kepada nilai tambah inovasi ini, nilai tambah yang pertama ialah watak sejarah dihidupkan. Tokoh-tokoh sejarah yang pernah hidup pada zaman lampau itu, kami menghasilkan animasi itu untuk menggambarkan bagaimana peristiwa sejarah itu dihidupkan secara gerakan, visual, percakapan dan animasi yang semestinya memberikan pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Bukan itu, dan cover yang berjumlah RM12 selamanya penggunaan untuk menghasilkan video ini secara terbaik. Melalui keaslian ini juga, kami menghasilkan video animasi ini dengan lukisan tangan sendiri, bukan plagiat, bukannya ciplak. Dan itulah antara usaha yang kami persembahkan kepada anda. Kami telah menggunakan aplikasi YouTube untuk memaparkan Animastery ini. Tujuan kami menggunakan platform ini adalah untuk menerima maklum balas daripada banyak pihak, khususnya pelajar. Ada yang minta kami untuk mempelbagaikan lagi animasi berkaitan dengan sejarah. Jadi, kami sama-sama sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada penonton khusus. Yang pertama dalam program International Virtual Education Invention and Innovation Competition in 2022. Melalui program ini, Animastery telah mendapat penganugerahan pingat emas dan Special Jury Award. Pertandingan Animastery ini turut mendapat kumpulan terbaik dalam pertandingan 3 Minutes PDP Pitching di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.